Tuhan sendiri bila dia bersumpah, dia sebut perkara-perkara yang dikira penting dalam hidup manusia. Termasuklah wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watri wal laili sampai akhir. Wal fajri makna fajar, demi fajar. Fajar ni bagi kita hok tak mikir dan bang tiap-tiap pagi dia tengok fajar nyingsing di langit. Tak ada apa, dia kata pesek dia dah. Habis malam naik fajar. Tapi para hadirin semua, bila saudara pergi ke makmal geografi, makmal astronomi ni, di sana ada saya waktu di Mesir, guru hamba mengenai dengan apa kita panggil khusus ni, ganong tarik, ganong bulan, subuh, zuhur apa ni, dia bawa pergi ke rumah dia buat sendiri dengan tangan dia, dunia dia buat dengan bulannya, dengan taringnya, dengan bombingnya, dengan segala bintang langit dia buat. Bila dia pusing, dia pegang satu apa paku tu, pusing gerak habis dengan langit, dengan bulan. Jadi mudah kita faham lagu mana yang jadi ganong, apa cerita ganong bulan, apa cerita ganong taring. Bila kita tengok secara fizikal kita nampak bagaimana hebatnya kerja Tuhan nak pegang orang seorang ni, paksa buat langit, paksa buat bumi, dia paksa pusing siang malam pagi petang. Kalau berhenti je, kalau berhenti kena hok betul panas hang habis, hok betul sejuk jadi buku habis itu. Maka dia pusing 24 jam siang malam pagi petang. Maka arti fajar ni benda penting bagi menghemat manusia. Wal fajri, demi naik fajar. Muka dah reti harga fajar. Kau senang aku duduk pusing siang malam nak boleh ke mentari, nak boleh ke fajar.